Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersama dengan kami Nur Syah Muhammad Amin dalam Sekilas Bumi Kenyalang, Rabu 27 April. Laporan hari ini tertumpu kepada PRN 11 Sarawak dan semua parti bertanding semakin sibuk mengadakan kempen di merata tempat. Pelbagai peristiwa menarik juga berlaku dan tidak kurang juga yang menyedihkan. Terbaru seorang calon BN dikatakan menyogok wang kepada pengundi agar jangan keluar mengundi pada 7 Mei nanti. Ini langsung tak betul. Ini sangat tidak bertanggungjawab. Sesiapa yang buat khabar ini mempunyai niat buruk dan hanya ingin menggelurkan pengundi. Ini juga sesiapa yang buat itu memang juga adalah satu kesalahan khasnya semasa pilihan raya. Ketika kempen hangat berlangsung, DAP dan PKR masih tidak dapat menyelesaikan masalah dihadapi. Sehinggakan seorang pemimpin tertinggi PKR berkata, tidak ada lagi rundingan berkenaan kerusi DUN di Sarawak. So I think we will carry on now. I think it's time to come for us to campaign and make sure that BN loses in those places that we are contesting. Are you suggesting that telling the MP to move on instead of Yes, move on. I think we have better, bigger fish to fry. Aziz Isa, calon harapan DAP di Batu Kitang, nampaknya disukai pengundi. Ketika berceramah, anak muda 26 tahun ini begitu petah berucap yang turut diselang-seli dengan dialek Cina tempatan. Apa guna kalau saya Melayu, orang Cina susah, saya tidak tolong. Orang Melayu susah, saya tolong. Apa guna saya menjadi pemimpin? Saya kalau saya menang, saya bukan jadi wakil Melayu. Saya kalau menang di Batu Kitang, saya bukan jadi wakil Cina, bukan wakil Dayak. Saya akan jadi wakil rakyat. Siapa rakyat? Kamu semua rakyat. Tiap-tiap. Tiap-tiap. Pelbagai cara dan gaya yang ditengahkan calon yang bertanding kali ini, ia pasti memeriahkan suasana sama ada di bandar dan desa. Tidak ketinggalan juga Tan Sri Adnan Satim dengan memandu bas. Adnan tampil sebagai pemandu bas pada babak akhir video kempen yang bertajuk A Love Song to Sarawak for All Anak-anak Sarawak, berjaya mencuri perhatian para pelayar internet. Kita masuk, let's go. Tim, are we ready to go now? Yes, let's go. Alright, let's go then. Selain Adnan dengan gimiknya, satu lagi acara yang menarik perhatian pengundi apabila mereka dihidangkan tarian wanita yang seksi. Namun ada juga menganggapnya sebagai menjengkelkan dan hairan dengan tindakan parti yang bertanding mengadakan acara tersebut walaupun ia adalah berbentuk hiburan ringan sahaja. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Teruskan bersama kami bukan hari ini sahaja tetapi hari-hari mendatang. Berjalai bertungkat ke adat, tinduk berpangga ke pengingat. Kami Nur Syah Muhammad Amin. Assalamualaikum dan salam hormat.